Kok mantis? Nah, inilah nasi ulam Ida Putrajaya, Kuala Lumpur. Ini Tengku Imo lagi kerja. Inilah kerang bakar, somtam, mie celup. Inilah muajir. Apa dia tengok? Video klip nah. Semua ada. Bukan. Nasi ulam Ida Putrajaya, Kuala Lumpur. Nampak aku, nampak kan? Keadaan Datuk Rashid okey. Cuma gerangan kaki dia tu terselip. Tunggu Imong. Tunggu Imong. Imong nampak ini. Takkan yang kuat. Yalah. Mungkin waktu usia. Kalau boleh masa sekarang ni kita bagi dia rehat dulu. Tapi kalau masuk ada apa-apa perbuatan. Nah, si kukus. Ini Mbak. Mana? Itu bungkus. Nampak aku. Afrika Selatan. Inilah sebuah restoran nasi ulam Ida Putrajaya, Kuala Lumpur. Lagi makan kerang rebus. Inilah ayam berempah nasi kukus. Ayam darah. Halo. Nama darah. Mana? Ini dia. Kukus. Jangan nampak rambutnya pakai handphone. Masa itu? Hai, minum goreng lagi minta. Rumah aku. Abang. Jadi abang tunggu pakai handphone. Handphone. Lagi satu. Menjajalah, menghadapi. Tunggu Imong. Lagi main gapo? Main telepon yo. Imong. Jangan pentingkan diri sendiri. Jangan salahkan orang. Nampak lah. Ini pakai handphone. Nampak. Saya takut. Inilah Putrajaya, Kuala Lumpur, restoran nasi ulam Ida. Ini para pekerja. Ada Tungku Imum Cempedak. Ini semua ujian. Tapi saya nak abang janji dengan saya yang abang akan berubah. Kulit abang. Inilah. Bagaimana Pak Tungku Imum? Tungku Imum. Shooting aku. Nampak?
Pak. Dah masuk waktu buka ni, Pak. Yang dekat mari dekat, yang jauh mari rapat. Apa dia? Pak awak tetap Oh, dah sekali. Tekan lu tekan. Kalau satu, Kamu buang. Bagi